Korang bayangkan hidup tanpa deria sakit. Korang rasa best ke tak? Jom dengar. Ini adalah kisah tentang seorang budak bernama Olivia Farnsworth. Masa umur dia 7 tahun, dia kena langgar dengan kereta. Bukan sikit tau, katanya dia sampai diseret beberapa meter juga. Orang yang nampak kejadian tu semua dah panik. Tapi apa yang buatkan dia orang terkejut adalah lepas kena langgar tu, si Olivia ni bangun sendiri. Lepas tu dia terus berlari dekat mak dia macam tak ada apa-apa je yang jadi. Tak menangis, tak merintih, dia macam tak menunjukkan rasa sakit pun. Padahal masa tu wajah dia, muka dia lah dah cedera teruk gila sampai doktor terpaksa buat pembedahan plastik. Yalah, untuk rawat luka dekat muka dia dan kepala dia. Jadi reaksi yang Olivia ni bagi masa dalam rawatan tak macam budak lain, dan benda tu lah yang buatkan doktor sedar ada something wrong somewhere lah dekat dia ni. Lepas tu mak si Olivia ni sendiri, Nikki, dia cakap Olivia ni memang dari kecil lain. Si Olivia ni boleh tak tidur sampai 3 hari, dan waktu dia kecil pun dia tak menangis macam baby lain. So selama ni dia ingatkan tu cuma perangai pelik Olivia, perangai budak. Tapi realitinya badan Olivia ni memang dia tak bagi isyarat sakit ataupun lapar langsung. Bila dibuat ujian genetik barulah doktor jumpa punca dia. Olivia ni dia hilang sebahagian kromosom ke-6, dan bahagian itulah yang kawal rasa sakit, lapar dan letih dia. So bila bahagian tu hilang, otak dia jadi tak boleh nak kesan bahaya. Sebab tu dia boleh luka, terbakar ataupun cedera tanpa rasa apa-apa. Ui, best tak rasa sakit kan? Nampak macam pakai ilmu kebal? Ya, nampak macam satu kelebihan. Tapi benda ni sebenarnya adalah satu bebanan. Sebab rasa sakit itulah yang membuatkan ataupun menjadikan tanda yang kita ni hidup. Maksud aku, sakit tu adalah tanda ataupun reaction yang badan kita ni sedang melawan bahaya. Benda tu tak jadikan dia kebal. Dia still boleh luka, dia boleh sakit, dia boleh patah. Cuma dia tak rasa semua benda tu. Jadi korang bayangkanlah rasanya hidup tanpa tu semua. Dia boleh patah tangan, ditikam ataupun cedera, sakit yang teruk tanpa dia sedar. So, ini adalah kelebihan atau kekurangan. Cuba korang komen dan nilailah sendiri.